Pertama, posisi dia mesti dongak ke atas dalam keadaan mata buka. Mulakan dengan bismillah, selawat dan doa. Kita mulakan untuk sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cara dia nampak tak, dia ada dia punya angle supaya tidak tercucuk pada mata pelanggan. Apa semua nampak tak ini angle? Okey, macam ni. Okey, lepas tu titis begini. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ke 2 titis. Okey, nampak tak urut sikit di bawah sini. Okey, 1 titis, ambil satu lagi. Okey. Okey, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Okey, pejam mata. Selepas dititiskan mestilah pejam mata. Baik, okey. Kemudian kita mulakan dengan urutan di atas dahi. Ini adalah poin untuk urutan saraf mata. Okey, boleh buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terus kita bacakan doa, dan orang yang dirawat pun dia juga berdoa. 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man tabat bikahfihi ainu qatadah. Okey, poin di sini. Okey. Macam tu ya. Okay, 3 kali di atas sini. Kemudian di bahagian kening atas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di sini sekali lagi kita usap-usap dan tarik macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man sabat bikahfihi ainu qatadah. Okey, kemudian yang ini di bahagian apa nama ni, kelopak mata ni jangan ditekan ya, berbola mata ya, jangan ditekan. Usap saja lembut macam ni. Okey, usap saja lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man tabat bikahfihi ainu qatadah. Sampai sini poin ni baru tekan. Okey, tekan poin ni, kemudian lepas macam spring. Macam tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah nurul alam Muhammad Rasulullah Bismillahi fatawakkal ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay. 10 ke 15 second baru buka mata. Tak boleh buka terus. 1 2 3 13 14 15 baru buka mata. Tengok kawasan cahayanya banyak. Selepas guna, simpan dalam peti ais di bahagian bawah, bukan di bahagian beku. Bila ambil untuk guna, shake dulu, goncang-goncang dulu, biarkan 1-2 minit, kemudian baru digunakan untuk rawatan mata. Ya, paling kurang 1 hari 5 kali untuk penjagaan mata, dan kalau ada masalah yang kronik lebih daripada 5 kali, mungkin 7, 9, 11 pun tak apa.